Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Noh nak buat ayam goreng perap kunyit yang rangup kerup-kerup dekat luar. Tapi bila gigit dalam tu, masih moist, masih juicy. Resepi ni memang ngam lah bila cuti sekolah. Buat panas-panas, memang sesuai dengan anak-anak yang asyik lapar je kan duduk kat rumah tu. Jimat pun jimat. Ayam Cik Noh tak buat potong kecil-kecil, tapi buat style potongan besar yang bila kita goreng garing, salutan dia nipis dan rangup. Tapi bahagian dalam tu kekal lembut dan juicy. Dan kita tak makan dengan sambal cili biasa tau. Dipadankan dengan sambal kicap yang pekat, pedas. Memang membuka selera sungguh bila makan panas-panas dengan nasi putih. Yang paling penting, cara nak buat dia pun senang sangat. Dan bahan perapan pun ringkas. Perap kejap aja, tapi penuh dengan rasa umami. Teknik goreng pun penting nak pastikan ayam masak sempurna. Korang kena tengok video ni sampai habis. Mula-mula, Cik Noh dah potong ayam jadi 6 ketul dalam setengah ekor ni. Kalau dapat bahagian peha ke, kepak ataupun thigh, lebih juicy lah berbanding dengan isi yang dada tu. Yang ni penting ayam kena toskan betul-betul kering. Cik Noh siap lap lagi dengan tisu dapur supaya kita tak nak berair. Lepas tu gaul dengan setengah ke 1 sudu kecil garam. Tambahlah serbuk kunyit. Ni serbuk seasoning ataupun boleh guna chicken powder. Tambah lagi serbuk lada putih. Nak ganti serbuk lada hitam pun boleh. Dan 2 ulas bawang putih Cik Noh parut halus. Siapa ada garlic powder, boleh juga ganti. Dan kalau suka, tambah 1 sudu besar jus limau nipis. Yang ni kan tujuan dia nak kurangkan hanyir dan nak bagi ayam tu lembut juicy kat dalam. Satu lagi kelainan resepi ni, kita tambah 1 sudu besar sos ikan. Sos ikan ni nak bagi rasa umami lah. Simple tapi cukup kena. Bila dah gaul rata tu, rehatkan 10 ke 20 minit. Bagi perapan tu betul-betul meresap lah. Okey, sekarang kita buat salutan rangup yang nipis. Dalam satu mangkuk, Cik Noh campur 1 sudu besar tepung beras. Kasih menimbun 1 sudu besar tepung jagung. Dan juga setengah sudu besar je tepung gandum. Ini je. Kacau sampai sebati, ketepikan dulu. Sementara tunggu tu, sekarang Cik Noh nak potong 1 biji bawang besar, iris sederhana nipis je. Sambil tu nak tunjuklah, nak show off pisau baru. Victorinox Swiss made 7 inci Santoku knife. Cik Noh beli daripada Switzerland hari tu. Material dia stainless steel. Memang berkualiti tinggi, tak berat sangat, sedaplah nak guna hari-hari. Handle dia pun wangi, pakai kayu maple wood. Bila dah siap iris, ketepikan dulu. Sekarang jom kita buat sambal kicap yang bahan dia ringkas saja. Potong kasar 4 ulas bawang putih. Ambil 8 ke 10 biji cili padi. Buang tangkai. Patahkan sikit biar snap macam ni. Nanti kita goreng tak meletup. Ni lah tips dia. Meletup kan, lari pula takut kan. Dalam minyak yang sedikit je, tak payah banyak. Panaskan dan goreng bawang putih dengan cili padi tadi sampai layu. Lepas tu terus angkat. Kemudian masuk dalam blender. Kisar kasar dengan 1/4 cawan kicap manis. Ni agak-agak je. Dah siap kisar tu, tuang dalam mangkuk. Boleh tambahlah jus limau nipis. Kalau korang suka rasa manis, boleh masukkan juga gula perang ataupun gula Melaka. Dalam setengah sudu besar macam tu. Okey, dah siap dah. Berbalik kepada ayam. Dah siap perap ni. Panaskan minyak yang banyak untuk deep fry. Cik Noh guna periuk. Kalau nak ikut suhu dalam 165 ke 175 darjah Celsius. Tapi alah nak senang kan, agak-agak je. Boleh salut dengan tepung kering tadi. Tepung ni yang nak buat luar tu rangup dan dalam tu juicy. Kira dia ni macam shield lah untuk jaga luar dan protect dalam tu supaya moist. Bila minyak dah panas, dekat-dekat nak goreng, baru kita salut nipis-nipis.
Lepas tu korang goreng ayam dalam 6 ke 10 minit ataupun sampai masak. Kalau besar ketulan tu, lagi lama lah kan. Untuk pastikan ayam masak, Cik Nom suka buat macam ni. Dan tutup dalam 5 minit yang pertama, tapi janganlah tutup rapat, biar wap tu keluar. Sebab tu lebih senang kalau guna periuk. Okey, bila ayam dah hampir masak, kuatkan api sikit. Lepas tu, barulah Cik Nom masukkan 1 tangkai daun kari. Bila kita goreng daun kari hujung-hujung macam ni, aroma dia tu memang naik terus. Rasa macam sai mamak pun ada. Goreng sekejap sampai daun kari rangup dan pastikan isi ayam tu masak sampai dalam. Kita boleh tengok. Kalau yang keluar daripada tulang ayam tu bukan darah merah, kira dah masak lah tu. Tips penting, masa kita goreng, jangan penuhkan kuali ya. Goreng tu berbatch supaya minyak kita kekal stabil. Kalau suhu minyak jatuh, kulit ayam tu nanti dia jadi keras, dia tak jadi rangup. Isi pun tak jadi juicy, kerah kekong kata. Dah lepas alis, boleh angkat dan toskan atas rak, bukan atas tisu supaya wap tu tak buat kulit ayam lembik. Kalau nak extra cook crab, boleh korang buat style double fry. Maksudnya kita goreng kali yang pertama, lepas tu angkat dalam 5 minit, kemudian goreng pula lagi sekali. Yang kali kedua tu akan buatkan ayam lebih rangup. Ni teknik restoran Korea biasa buat macam tu. Okey, kita ambil pula bawang besar yang hiris nipis tadi. Goreng semuanya dalam minyak panas dan kita kena kacau sampai dia sederhana rangup lah. Bawang besar ni susah nak dapat yang rangup. Tapi kalau goreng lama-lama sangat pun jadi liat. Dia macam tengah-tengah, jadi perang macam tu. Okey, ni dah boleh angkat dah dan toskan atas kertas tisu. Ayam pun dah siap goreng, bolehlah hidang. Susun ayam goreng kunyit ni, lepas tu kita tabur dengan daun kari dan juga bawang goreng tadi. Nampak menarik kan? Lepas tu hidanglah pula dengan sambal kicap dekat tepi. Boleh makan dengan nasi panas ataupun siapa nak meratah macam tu je pun sedap. Okey, poin penting yang Cik Nom nak ulang, ayam mesti kering sebelum kita salut dengan tepung. Kita tak nak salutan tu berkeping-keping tebal. Ni memang jenis yang light je. Yang kedua, goreng secara berbatch supaya minyak tu stabil, tak turun sangat suhu jadi sejuk, nanti ayam keras pula. Dan bila angkat, toskan atas rak, jangan letak atas tisu sebab kita nak rangup tu kekal. Okey, selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!